الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Testing. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita membesarkannya dan sebagai tanda kita bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Hari ini kita kembali kepada kuliah inspirasi kematian kerana kita mahu untuk terus mencorakkan hidup kita di atas kefahaman dan di atas keyakinan bahawa di sana ada kehidupan yang lebih jauh, yang lebih panjang selepas kematian. Dan percayalah bahawa keselamatan hidup selepas mati itu bergantung kepada bagaimana kita mencorakkan dan kita hidup di atas muka bumi sekarang ini. Justru oleh kerana itulah kita insya-Allah akan bersungguh-sungguh untuk memahami hakikat hidup kita di dunia ini untuk keselamatan kita hidup di akhirat insya-Allah. Baik, hari ini kita teruskan kuliah kita pada tema ataupun tajuk persiapan sebelum menghadapi saat kematian. Baik, sebelum ni kita telah faham bahawa hakikat kehidupan kita di dunia ni endingnya ialah kematian. Dan kita semua on the way dalam perjalanan untuk menuju ke penghujung kehidupan kita. Sebab mati ni bukan kerana sakit. Ramai orang tak sakit pun mati. Mati bukan kerana tua. Sebab ramai juga orang yang tak tua dia mati. Mati bukan kerana aksiden. Kerana ramai juga orang tak aksiden mati. Mati ini adalah suatu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu hakikatnya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Quran surah Az-Zumar ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Ini statement daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena terima, kena yakin
Dan inilah realiti yang sedang berlaku. Sama ada kita suka tak suka, kita adalah hamba Allah, yang mana kita terikat dengan ketentuan dan kehendaknya dulu. Dan firman Allah Ta'ala lagi, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang hidup akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Ini juga adalah satu senario hidup kita. Bila mana kita ni hidup, pasti kita akan rasa kematian. Macam mana rasa mati tu kita akan rasa. Dan kita yakin bahawa hidup ni adalah tempat ujian. Allah menguji kita dengan perkara yang baik, Allah Ta'ala uji kita juga dengan perkara yang tak baik. Allah Ta'ala uji kita dengan hidup, Allah Ta'ala uji kita dengan mati. Semuanya itu sebagai fitnatan, ujian, yang mana penghujungnya ialah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita dinilai, dihisap, dihitung apa yang kita lakukan ketika di dunia. Ini telah kita bicarakan secara panjang lebar pada kuliah-kuliah yang sebelum ini. Maka kewajipan kita ialah membuat persiapan. Setelah kita yakin apa yang pasti akan berlaku, tugas kita ialah buat persiapan dan juga persediaan untuk menghadapi kehidupan selepas kematian. Inilah yang what we should do lah. What we should do, apa yang sepatutnya kita buat, dengan tidak berlengah-lengah lagi, tanpa kita menangguh-nangguh lagi. Sebab hidup kita ni terikat dengan masa. Masa ni suatu yang yang laju, berterusan, dia takkan konstan. Dia sentiasa ke depan, sentiasa flow, mengalir je. Maka kalau kita tangguh-tangguh, kalau kita berlambat-lambat, maka kita sendiri akan rugi. Baik, firman Allah Azza wa Jal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, maknanya kita sebagai orang yang beriman, yang percaya, kena percaya, kena terima bahawa di antara apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ni ialah kita kena bersiap sedia. Untuk apa? Untuk, dalam ayat ni menyebut lighad. Lighad ni maknanya untuk ghadin. Ghadin ni dalam bahasa Arab maknanya esok. Esok. Tapi esok di sini bukanlah bermaknanya besok. Bukannya next day, bukannya hari esok ni. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah hari akhirat, iaitu hidup selepas mati. Namun Allah Ta'ala gunakan perkataan ghad, menunjukkan betapa dia nak menarik perhatian kita. Hari kiamat ni dekat sebenarnya. Walaupun kita kata, mungkin ada ramai kata kiamat lama lagi, Dajjal tak datang lagi, Ya'juj Ma'juj tak keluar lagi, Nabi Isa tak keluar lagi dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala didik kita supaya jangan rasa begitu, jangan rasa jauh lagi. Sebab kiamat ni, jika dalam pepatah Arab, kullu ma huwa atin qaribun, suatu yang datang, dia datang ni, dia makin dekat ni, maka dalam pepatah Arab benda tu qaribun, benda yang hampir sebenarnya. Macam dululah, kita masa zaman sekolah kan, awal tahun kita masuk form 5, masuk tingkatan 5, kata cikgu, hujung tahun ni ada periksa SPM. Kita rasa tak apa hujung tahun kan, tahu-tahu punya esok dah.
tiba-tiba dah sampai masa masuk periksa. Maknanya kalaulah kita tak bersiap sedia, memang kita akan tiba-tiba berdepan dengan keadaan yang kita tidak bersedia. Maka oleh kerana itulah Allah Ta'ala uja hati kita, bangkitkan jiwa kita supaya rasa bahawa kiamat ni dekat. Rod, esok je. Dan yang pentingnya ialah persiapan kita, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa? Maknanya peliharalah diri kita daripada kemurkaan Allah, dan carilah kecintaan dan keredaan Allah Ta'ala pada kita melalui apa? Melalui kita melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Percayalah, bila kita laksanakan segala perintah Allah, Allah Ta'ala akan cinta, kasih, redha pada kita. Dan bila mana kita meninggalkan larangan-larangan Allah, maka kita akan terselamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percayalah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala ni khabir. Apa makna khabir? Khabir ni maknanya dia bukan sekadar tahu, tapi khabir dia sangat tahu, sangat halus pengetahuannya tentang apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia ni. Jadi tugas kita ialah do something, do everything lah. Do something, do everything. Buat apa saja untuk mendekatkan diri kita pada Allah dan menyelamatkan diri kita daripada kemurkaan Allah. Baik, dalam sebuah ayat Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Surah Zumar ayat 22. Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah Ta'ala dadanya untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk dari Tuhannya, sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan? Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Mereka yang demikian keadaannya adalah dalam kesesatan yang nyata. Baik, ayat ini sebenarnya memberitahu kita tentang satu perkara, iaitu orang yang mendapat petunjuk Allah melalui sentuhan nur Allah, yakni nur cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan syarahallahu sadrah. Allah Ta'ala akan lapangkan dada dia. Allah Ta'ala akan lapangkan dada dia, dan Allah Ta'ala akan luas. Dia akan rasa dada dia luas, luas dalam menerima Islam. Maka orang begini ialah orang yang mendapat petunjuk dan cahaya daripada Allah, yakni cahaya petunjuk. Ini pernah kita bincang sebelum ni sebenarnya. Ayat ni kita pernah bincang dalam kuliah-kuliah yang sebelum, yang mana Abi beritahu bagaimana orang yang dapat petunjuk ni kan, orang yang dapat sentuhan cahaya Allah ni, cahaya petunjuk Allah ni, dia akan rasa lapang dada dia. Dia akan rasa lapang dadanya, berbanding dengan orang yang mengingkari petunjuk Allah, hati dia macam batu keras dia, keras membatu. Jadi dalam ayat ni, tatkala turun ayat ini, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana Allah melapangkan dadanya? Macam mana yang dikatakan Allah lapangkan dada? Maka Nabi SAW menjawab, Allah mencampakkan nur cahaya, yakni cahaya petunjuk di dalam dadanya, sehinggalah ia menjadi luas dan lapang. Kemudian Nabi ditanya lagi, adakah yang demikian itu ada tanda-tanda yang dapat dikenali? Maka sabda Nabi SAW, al-inabah ila daril khulud
wat tadafi an daril ghurur wal isti'dad lil mauti qabla nuzulil maut. Apa maknanya? Tandanya yang pertama ialah kembali kepada negara yang kekal, yakni akhirat. Yang kedua, menjauhi dari negara yang menipu, yakni dunia. Dan yang ketiga, bersiap sedia untuk kematian sebelum datangnya kematian. Ini 3 tanda orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Ta'ala dengan sentuhan nur, yakni cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang Nabi nak sentuh di sini ialah sebenarnya inilah yang kita sedang bicarakan dalam banyak kuliah kita sepanjang kuliah kita ni ialah tentang persiapan kita ni untuk menghadapi kematian. Baik. Bila hati yang menerima nur hidayah, hati itu akan rasa lapang. Lapang dan luas. Maknanya apa? Maknanya dia akan rasa gembira dengan Islam, dengan agama. Dia akan gembira untuk beribadah. Dia akan seronok dengan ilmu. Dia akan seronok dengan zikrullah. Dia akan seronok dengan agama itu sendiri. Maknanya agama bukanlah satu yang membebankan dia. Dia akan melihat agama ni suatu yang menyenangkan diri dia. Ini kelebihan orang yang dapat hidayah. Orang dapat hidayah lah yang akan nampak jalan-jalan kebaikan. Dia akan nampak jalan-jalan kebaikan dari segi ibadat dia, ilmu dia, perilaku dia, akhlak dia dan sebagainya. Ini orang yang mendapat petunjuk. Berbanding dengan orang yang tak dapat petunjuk, dia akan anggap agama ni membebankan. Kenapa agama suruh kita tutup kepala, contohnya kan. Rambut kita cantik-cantik kena tunjuk ada. Contohnya kan. Kadang ada orang buat statement begitu. Kenapa kita kena ni, kenapa ni boleh, banyak sangat benda tak boleh. Maknanya orang rasa apa, tertekan. Bukan hati dia, nafsu dia tertekan dengan agama. Tapi orang yang mendapat petunjuk Allah tidak begitu. Dia akan lapang, luas jiwa dia. Maka Nabi SAW menyebut, ini telah kita bincang dulu kan, akan ada 3 alamat. Tengok dah habis ni. Akan ada 3 alamat. Apa tanda-tanda orang yang mendapat hidayah? Yang pertama tadi apa? Kembali kepada akhirat. Jiwanya akan kembali pada akhirat. Mula teringat tentang akhirat, tentang mati, tentang syurga, tentang neraka, apa nasib dia dekat padang mahsyar, macam mana timbangan amalan dia besok daripada mahsyar, dan sebagainya. Dan dia akan berpaling daripada dunia. Istilah hati yang itu kan, jiwa dia dah tawar hati, dah tawar hati pada dunia. Walaupun dia masih hidup, dia masih menggunakan dunia, dia masih mencari dunia, tapi dunia tak dapat ikatnya. Dan yang ketiga, menurut hadis itu ialah dia akan buat persiapan untuk mati. Oleh kerana itulah kuliah-kuliah kita sebelum ni kan, sedar ataupun tidak sedar, kita telah membicarakan tentang akhirat, hakikat akhirat.
Dan kita juga telah membicarakan tentang hakikat dunia. Kita dah bincang dah. Itu dia. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan memulakan perbincangan kita tentang apa persiapan yang perlu kita lakukan. What should we do dalam menghadapi kematian. Baik. Di antara persiapan dan persediaan yang perlu dilakukan sebelum hari kematian, yang pertama ialah berusaha untuk menjadi seorang Muslim mukmin bertakwa. Ini persiapan yang paling besar sekali. Berusaha menjadi seorang Muslim mukmin bertakwa. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Baik, dalam ayat ni kan, kalau kita perhati, kita tadabbur molek-molek, cantik-cantik, kita akan dapati ada kaitan di antara iman, takwa dan juga Islam. Muslim, orang Islam, mukmin, orang yang beriman. Kemudian muttaqin ialah orang yang bertakwa dalam ayat yang pendek. Yang pertama Allah Ta'ala panggil dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Maknanya ayat ni dihadapkan kepada orang yang ada iman dalam hati dia. Orang yang ada iman dalam hati dia, Allah panggil direct. Allah Ta'ala tak sebut hei manusia ke, tapi dia panggil orang beriman. Maknanya dalam Al-Quran ni, bila Allah Ta'ala panggil orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, maka di sana akan ada satu perkara yang penting yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Dia panggil kita dulu supaya kita take attention lah. Kita ambil perhatian. Ada perintah, ada perkara yang sangat penting, yang sangat crucial, yang kita kena ambil perhatian dan alert. Jadi maknanya di sini ayat ni untuk orang beriman. Ambil perhatian. Kita lah orang beriman. Sebab dalam hati kita ada keimanan. Satu. Apakah perintahnya? Allah perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Bukan sekadar bertakwa, tapi haqqa tuqatih. Maknanya dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh. Maknanya dengan serius lah. Kena serius betul ambil apa nama ni, ketakwaan. Jadi apa makna takwa? Itu Abi akan terangkan nanti. Dan kemudian dalam ayat ini juga menyebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati. Jangan kamu mati illa, melainkan kalau nak mati juga bukan nak mati, melainkan mati datang sampai ajal, antum muslimun, dalam keadaan kamu orang Islam. Dalam keadaan kamu sebagai orang Islam. Nampak kaitan iman, takwa dan juga Islam. Baik, kita bincangkan apa makna takwa. Takwa ni
Dari segi maksud dia, dari segi perkataan takwa ni, pertama membawa makna memelihara. Memelihara. Jadi bila kita katakan bertakwa, maknanya kita kena memelihara diri kita. Memelihara diri kita daripada apa? Memelihara diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Memelihara diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak pelihara diri kita daripada kemurkaan Allah? Jalannya ialah dengan dua jalan yang paling mudah, very simple lah orang putih kata, iaitu ikut perintah Allah, laksanakan semua perintah Allah, dan yang keduanya ialah meninggalkan semua larangan Allah. Simple ya. Dua inilah yang sebenarnya yang membina Islam, membina ketakwaan dalam diri kita sebenarnya. Apa dia? Takwa ni ialah perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, segala perintah Allah, segala perintah Allah. Dan yang kedua ialah jauhi ataupun tinggalkan larangan Allah. Percayalah, dengan dua perkara ni kita akan dapat memelihara diri kita daripada kemurkaan Allah. Sekaligus kita akan dapat keredaan dan juga kecintaan Allah Ta'ala pada kita. Tapi untuk bertakwa ni bukanlah perkara yang mudah sebenarnya. Memanglah, Abi kata simple kan, dua. Tapi sebenarnya susah. Apa yang susah? Yang susahnya ialah kerana dalam diri kita ni ada nafsu. Dari segi akal kita percaya, benda ni. Kita percaya junjung perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, kita dapat pelihara diri kita daripada kemurkaan Allah. Ilmunya senang. Tapi bila kita nak laksanakan, kita akan rasa susah. Kerana apa? Dalam diri kita ni ada nafsu yang sering menghalang kita sebenarnya. Kita akan bicarakan perkara ini. Baik. Jadi ini berarti dalam hidup kita ni, tugas kita yang paling penting ialah junjung perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Senang sebenarnya. Simple lah, bunyinya simple. Daripada sama ada kita belajar ke, sama ada kita bekerja ke, sama ada kita bujang ke, sama ada kita dah kahwin ke, ada anak ke, dan seumpamanya. Inilah hidup kita. Kita ni dikelilingi, hidup kita dikelilingi dengan perkara yang merupakan perintah Allah yang kita kena laksanakan, dan juga larangan Allah yang kita kena jauhi. Maka kalaulah itu kehidupan kita, percayalah, maka kita akan mati dalam keadaan seorang Muslim. Kita akan mati sebagai seorang Islam. Apa makna orang Islam? Maknanya orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian kita sebagai kematian orang Islam, dalam arti kata kematian kita dalam keadaan yang baik. Mati dengan kalimah la ilaha illallah. Itu yang dikatakan mati dalam keadaan Muslim. Itu dia punya senario dia. Senario yang mudah. Jadi ini berarti kita kena buat persiapan lah sebelum mati. Maka pastikan hidup kita ni dalam keadaan kita menjunjung semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini yang pertama, persiapan yang mesti kita lakukan.
Baik, seterusnya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis, ayat. Okey, tafsiran daripada Abdullah ibn Mas'ud yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman ittaqullaha haqqa tuqatih, lalu baginda bersabda mentafsirkan ayat itu. Apa makna ittaqullaha haqqa tuqatih? Hendaknya Allah Ta'ala itu ditaati, tak boleh derhaka kepadanya, bersyukur kepadanya, dan jangan engkar kepada nikmatnya, dan selalu ingat kepadanya dan tidak melupakannya. Ini tafsiran daripada Nabi sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya inilah tugas kita dalam kehidupan kita. Kita kena corakkan hidup kita ni dalam keadaan begini. Sentiasa mentaati Allah, tak durhaka pada Allah, sentiasa bersyukur kepadanya, tidak engkar kepada nikmatnya, dan selalu ingat dan tidak melupakan. Bayangkan, inilah cara hidup yang sepatutnya kita ada, kan? Dan daripada Abdullah bin Amr yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wa ya'ti ila nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang suka dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaklah di saat kematian menyusulnya ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini yang kita bincang tadi. Maknanya mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman. Itulah persiapan yang kita kena siapkan. Dan hendaklah ia memberikan kepada orang lain apa yang ia suka bila diberikan kepada dirinya. Maknanya kalau kita suka orang buat baik pada kita, maka kita pun kena buat baik pada orang lain. Jadi itu persiapan kita yang pertama. Corak hidup kita yang mesti ada untuk mudah mati ni, untuk persiapan mati kita ialah Muslim, mukmin, muttaqi. Muslim, mukmin, bertakwa. Ini kita punya image kita yang mesti kita ada. Baik, seterusnya yang kedua, persiapan kita untuk mati ini ialah bertaubat dari segala dosa dan juga melazimi istighfar. Melazimi istighfar. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, sebelum wafat baginda, memperbanyakkan membaca doa yang bermaksud Maha suci engkau, dengan memujimu aku meminta ampun dan bertaubat kepada Subhanak wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini sebenarnya amalan Nabi sebelum mati, ya. Nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan Nabi ini walaupun dia Nabi dan Rasul pun, menjelang hari-hari kematian dia banyak bertaubat kepada Allah. Mungkin timbul persoalan pada kita, Nabi ini kan maksum, terpelihara daripada dosa. Kenapa pula Nabi bertaubat kepada Allah? Yang pertama, jawapannya ialah taubat Nabi ini bukanlah untuk menghapuskan dosa dia, tapi untuk menaikkan lagi darjatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jawapannya ialah bila Nabi mengamalkan begini, maksudnya dia nak umat dia ikutlah. Umat dia kena follow dia. Maknanya dia bagi contoh dan ikutan, supaya umat dia ambil pengajaran dan ambil ikutan contoh teladan daripada dia. Maknanya menjelang hari-hari kematian ni kita kena banyak bertaubat.
Kena banyak bertaubat. Persoalannya kita tak tahu bila mati kan. Sebab jangan kita sangka tua baru mati kan. Belum tentu kan. Kadang ramai orang muda-muda dah mati. Ramai orang tak sakit, yang muda-muda tak sakit pun mati. Tengah jogging mati, tengah naik basikal mati, naik motor mati, turun tangga jatuh mati, macam-macam. Maknanya bila kita ada pandangan begitu, mati ni boleh datang bila-bila masa sebab dia ditentukan Allah, berarti kita kena sentiasa bersedia dengan taubat. Itu je lah, bersedia dengan taubat. Memanglah Nabi SAW tak ada dosa, tapi yang banyak dosa siapa? Kita. Kita yang banyak dosa. Dosa ni boleh datang daripada mana? Dosa yang pertama boleh datang daripada bila mana kita, yang pertama, tak laksanakan perintah Allah. Bila kita tak melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah ni ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunat. Contoh perintah wajib apa? Perintah wajib contoh sembahyang fardu 5 waktu. Itu wajib. Apa contoh yang sunat? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Jadi kalau orang yang bertakwa, dia akan melaksanakan semua perintah Allah. Yang wajib pasti dia buat, dia takkan tinggal. Yang sunat dia akan usaha untuk buat juga. Sebab apa? Bila buat yang sunat, pahalanya banyak. Maknanya orang yang bertakwa, dia akan berusaha untuk bukan sekadar sembahyang fardu 5 waktu, dia juga akan berusaha untuk tambah sembahyang sunat-sunat. Itu dia. Inilah tanda orang yang bertakwa. Jadi maknanya bila orang tu tak buat perintah Allah, contohnya tak sembahyang. Orang sekarang ni kan tak sembahyang mudah je kan. Ada game tak sembahyang, ada kenduri tak sembahyang, banyak kerja tak sembahyang, pergi shopping tak sembahyang. Apa tu? Yang jalan-jalan tu apa? Piknik. Piknik tak sembahyang. Pergi jom heboh lagi tak sembahyang. Mudah sangat orang tak sembahyang. Jadi bila tak sembahyang berarti tidak melaksanakan perintah Allah yang wajib. Bila tak sembahyang berarti dapat dosa. Tinggal sembahyang dosa besar kena ingat tu. Tinggal sembahyang dosa besar. Jangan kita rasa dosa kecil. Sebab apa? Sebab sembahyang ni rukun Islam. Orang kita senang je bila sibuk je, bila kenduri kendara je tak dapat sembahyang, dia kata tak apa, kita qada, dia kata. Ini pandangan yang salah. Sebab pandangan yang salah. Qada ni kalau apa? Qada ni kalau kita terlupa betul, yang pertama, yang keduanya kalau kita tertidur. Kalau kita tertidur, ngantuk sangat, kerja dengan serantau muslim kan, penat balik kat lepas maghrib tu tertidur. Maghrib tertidur, celik mata dah subuh dah. Kan? Pernah berlaku kan? Macam pernah berlaku je kan? Celik mata dah subuh, ataupun celik mata dah duha. Ada yang tidur, bukan main tidur, dah celik mata dah zuhur dah. Jadi tertinggal sembahyang isyak, tertinggal sembahyang subuh kerana tidur, maka kena qada, wajib qada. Itu tempat qada betul. Bukannya kita tak apalah, susah nak sembahyang, kita qada je lah. Itu salah. Tapi maknanya janganlah pula tiap-tiap hari tertidur je kan. Tiap-tiap hari bang apa, asyik lepas maghrib tidur, celik mata habis subuh, jadi tabiat. Itu tak boleh pula. Sebab itulah kita kena usaha supaya sembahyang ni kita lakukan on time, pada masanya. Jadi maknanya bila tak buat perintah Allah, maka dosa besar. Itu datang dosa. Itu datang dosa. Sumber dosa datang daripada perintah Allah tak dilaksanakan. Satu. Yang kedua, dosa juga datang daripada yang kedua. Apabila apa yang Allah Ta'ala larang kita buat.
apabila yang Allah Ta'ala larang kita buat. Larangan Allah ni dua jenis. Satu namanya haram, yang keduanya satu lagi namanya makruh. Haram tak boleh langsung, dilarang langsung. Makruh, benda yang tak disukai. Maknanya kalau ditinggal dapat pahala, itu lagi bagus, tinggalkan. Jadi maknanya bila kita buat benda yang Allah Ta'ala larang, maka kita berdosa. Kita berdosa. Itu dia. Dosa juga boleh datang daripada sumber-sumber, saluran-saluran daripada diri kita sendiri. Apa dia? Daripada 7 anggota. Apa dia? Mata, contoh. Apa yang kita pandang boleh bawa kepada dosa. Contoh lain apa? Contoh lain, apa yang kita dengar. Kita dengar perkara yang tak baik, boleh datang dosa. Apa lagi? Daripada lidah, kita cakap perkara yang tak baik. Kita bohong, kita mengumpat, kita mencela, maki orang, menghina orang, dan sebagainya, fitnah orang. Itu semua boleh bawa dosa. Begitu juga dengan tangan kita. Apa yang kita ambil tanpa kebenaran, apa yang kita curi, apa yang kita lakukan dengan hujung jari kita, WhatsApp ke apa, kita boleh buat dosa di situ. Begitu juga dengan kaki kita, kemana kita pergi boleh bawa dosa. Begitu juga dengan perut kita, perut ni pun, apa yang kita makan ni pun boleh bawa dosa. Ada benda makan benda haram, zatnya. Ada yang kita makan sumber haram, contoh rasuah dan sebagainya. Dan juga yang akhir, anggota yang ketujuh, yang paling besar boleh buat dosa ialah kemaluan kita. Sampai tahap boleh berlakunya zina, berlakunya liwat dan sebagainya, yang membawa dosa-dosa besar pada kita. Jadi ini 7 saluran yang ada pada diri kita yang boleh bawa dosa pada kita. Maka oleh kerana itulah kita kena bertaubat pada Allah sebelum kita mati. Sebelum kita mati. Antara sebabnya ialah kerana buat dosa ni pertama sedap kan. Seronok buat dosa. Sampai kita tak perasan kita buat dosa. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, ini semua benda-benda seronok. Contohnya dengar orang bergosip, dengar orang bergosip. Apa istilah sekarang apa? Membawang. Betul ni membawang. Lama Abi dulu tak tahu membawang ni apa kan. Membawang ni buat nasi goreng boleh tak? Bergosip, kita mendengar mengumpat orang, umpatan pada orang, kita dengar seronok. Lidah kita maki orang, lidah kita hina orang, lidah kita berbohong, lidah kita berdusta, lidah kita memfitnah orang, lidah kita mengumpat orang. Ini semua sedap. Mengumpat orang paling sedap kan. Jadi kita tak sedar dosa yang kita buat. Maka oleh kerana itulah wajib kita bertaubat. Wajib kita bertaubat. Tambahlah kalaulah kita melakukan yang dikatakan sebagai dosa-dosa besar. Dia ada satu senarai dosa-dosa besar yang tak boleh terhapus melainkan dengan taubat pada Allah. Termasuk dosa besar ni tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang dosa besar. Sebab itulah tinggal sembahyang ni tak boleh selesai dengan qada semata-mata. Hari ni sibuk lah, kerja kat jabat, kita qada je lah. Itu tak settle dosa tinggal sembahyang. Wajib bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzina, minum arak, berjudi dan sebagainya, semua kena bertaubat sungguh-sungguh pada Allah. Dan kita juga kena ingat, bukan sekadar dosa besar yang kita buat, kita banyak dosa-dosa kecil, dosa yang tak termasuk dalam senarai tadi. Bukan bermakna dosa kecil ni seperti mana Abi terangkan dulu, dosa kecil anak kecil ni, bukan itu. Dosa kecil ni adalah yang tak termasuk dalam senarai dosa besar. Maka oleh kerana itulah kita wajib bertaubat dan juga melazimi istighfar. Bertaubat untuk dosa-dosa besar dan istighfar untuk dosa-dosa kecil.
Yang paling mencabar lagi ialah kita, walaupun kita kata kita dah bertobat, tapi kita kena ingat, kita tak tahu dosa mana yang Allah Ta'ala ada ampunkan. Kita ni daripada dulu sampai sekarang banyak dosa. Walaupun kita istighfar, walaupun kita bertaubat pada Allah, sampai hari ni kita tak tahu dosa yang mana Allah Ta'ala ampunkan. Kita tak tahu. Kita hanya tahu dosa kita yang diampunkan ni besok ke akhirat. Ke akhirat. Itu pun ada hadis yang menceritakan bila seseorang yang mati ketika selepas nak ditarik nyawa tu, ketika sakaratul maut, Allah Ta'ala akan pamerkan kepada kita dosa-dosa kita dan juga pahala kita. Allah Ta'ala akan pamerkan, yang ni amalan kau yang baik. Kalau banyak, kita gembira. Yang ini amalan-amalan kau yang jahat. Kalau sedikit, okeylah. Yang penting, yang paling baik kalau tak ada kejahatan. Sebab itulah ketika orang mati ni, orang mati tu kan, bila dia keluar saja roh tu, ada orang mati muka dia cantik je, muka dia jernih, gembira. Tambah kalau orang-orang yang mati syahid kan, kita tengok orang yang mati syahid kat Palestin dan sebagainya, wajah mereka gembira, senyum. Sebab apa? Mereka melihat amalan kebaikan mereka yang banyak. Allah Ta'ala tunjukkan tempat mereka di syurga. Itu yang muka dia cantik, muka dia bersih, muka dia gembira, nampak macam tidur je. Tapi ada juga orang yang muka dia sedih, masam. Sebab apa? Ketika mati diperlihatkan dengan dosa-dosa yang banyak, dan tempat dia di neraka. Wala'iyahzubillah. Maka oleh kerana itulah, persiapan antara persiapan yang paling kritikal untuk berdepan dengan kematian ialah taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa taubat ni? Taubat ni maknanya kita stop daripada buat dosa dan kita menyesal atas perbuatan berdosa yang pernah kita buat, dan kita berazam nak tinggalkan langsung, dan kita laksanakan semua kewajipan untuk kita laksanakan. Ini taubat. Bukan sekadar tak nak buat. Bukan sekadar tak nak buat. Macam katakanlah orang tu dia dulu berjudi, kemudian dia kata aku taubat dah, tak nak buat dah judi ni. Tapi dia masih tak semayang. Tak boleh. Dia masih tak semayang, dia tak puasa, tak tutup aurat dan sebagainya. Itu tak lama taubat. Orang taubat ni dia tinggalkan dosa dan dia tunaikan segala kewajipan. Sebab taubat ni mesti kerana Allah, mesti kerana takutkan Allah. Taubat mesti kerana takutkan Allah. Bukan kerana takut yang lain. Bukan taubat kerana apa? Kerana takut bini ke. Ada juga orang taubat kerana takut bini kan. Takut mak ke, takut ayah ke. Takut orang mengata ke. Orang mengata kau dah tua-tua ni taubat dah. Maka dia tak nak orang mengata dia kata aku dah taubat dah. Maka orang ni bukan taubat. Dia tak taubat lagi, tak sah taubat lagi. Ataupun pencin. Ramai orang kata aku nak dah pencin besok baru dah nak taubat kan. Pun tak sah lagi, tak sah taubatnya. Sebab apa? Sebab dia taubat bukan kerana Allah, bukan kerana takutkan Allah. Panjang lagi sebab taubat ni, insya-Allah dia akan uraikan panjang dan lebar selepas ni lah, dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Taala menerima taubat seorang hamba selama roh belum sampai di tenggorok. Tenggorok kita ni, sebab roh kita ni akan ditarik daripada kaki. Bila tarik daripada kaki tu daripada tegak begini, dia akan jatuh gitu. Naik sampai ke perut, sampai ke perut, sampai ke dada berombak, naik sampai kepala, tarik sampai atas kepala. Itu yang bila ada, kalau kita tengok orang yang meninggal, mata dia akan pandang ke atas sebab dia melihat roh itu keluar. Itu peristiwa ketika sakaratul maut. Semua kita akan rasa, percayalah, get ready je lah.
Bila masanya kan, dia akan sampai masa kita akan rasa. Jadi ketika itulah maknanya Nabi kata taubat selagi belum sampai tu ke kerongkong masih diterima lagi. Maknanya apa? Maknanya taubat ni mesti dia lakukan sebelum mati. Sebab itulah untunglah orang yang selalu ingat mati. Sebab bila dia ingat mati, dia akan sentiasa memperbaharui taubatnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat cinta, kasih pada orang yang sentiasa bertaubat, yang sentiasa bertaubat dan memperbarui taubat. Baik. Yang seterusnya, persiapan kita menghadapi kematian ialah tahsin, yakni memperelokkan solat. Daripada Abu Hurairah katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amalan yang mula-mula sekali dihisab seseorang pada hari kiamat mengenainya ialah solatnya. Semayang dulu kan, mula-mula yang kena tanya. Bukan puasa, bukan sedekah, bukan yang lain, tapi solat. Jika solatnya diterima, maka sesungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Dan jika solatnya tidak diterima, maka kecewa dan rugilah ia. Ini dalam keadaan amalan lain tak dihitung lagi. Maknanya solat dulu yang dihitung. Menunjukkan betapa pentingnya kita jaga sembahyang. Betapa pentingnya kita jaga sembahyang, betapa pentingnya kita memperelokkan sembahyang, supaya sembahyang kita ni Allah Ta'ala terima. Sebab kita bila kita sembahyang, kita nak mempersembahkan ibadat sembahyang kita ni pada Allah. Bukannya kita nak mempamer dan nak memperagakan pada manusia. Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, dan ibadat aku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, hidup mati aku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah dan untuk Allah. Itu dia. Kerana Allah yang suruh aku sembahyang, maka aku sembahyang. Kerana Allah yang suruh aku ibadat, aku beribadat. Kerana Allah yang jadikan aku hidup, maka hidup ni kita nak kembalikan, nak serahkan pada Allah. Mati kita ni pun kita nak persembahkan pada Allah. Hidup baik, mati pun baik, nak kita persembahkan pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang akan memberi kita pahala. Allah yang akan menilai amalan kita. Allah yang akan memberi pembalasan kepada amalan kita. Hanya Dia, tak ada yang lain. Sebab itulah orang yang semayang kerana takut orang, kerana nakkan pujian orang, tak dapat apa-apa. Sebab dia akhirat besok, dia nak minta pahala pada siapa? Kalau dia semayang kerana takut bini, semayang kerana takut pak mertua, semayang kerana takut mak ayah, bila mak ayah tak ada, tak semayang. Bila pak mertua tak ada, tak semayang. Orang begini dia nak dapat pahala daripada siapa? Sedangkan dia semayang bukan kerana Allah. Ini bahayanya. Orang beginilah antaranya akan gagal besok ke akhirat, semayang dia tak diterima Allah. Maka soal semayang kita ni diterima Allah ni sangat penting. Ini perkara yang sangat kritikal sebenarnya. Sangat penting, sangat perlu kita jaga selama mana kita hidup ni. Itu dia. Sebab nak semayang ni masa bila? Masa bila kita kena semayang? Masa hidup ni. Dah mati besok dah tak semayang, dalam kubur tak sayang dah. Ke akhirat besok dah tak semayang dah. Semayang ni ibadat yang ditaklifkan pada kita masa hidup ni. Kalau nak semayang fardu 5 waktu, inilah masa hidup. Nak semayang berjamaah dapat pahala 27 kali ganda, inilah masa hidup. Nak semayang kat masjid, kat surau, inilah masa hidup. Nak
beribadat inilah masa kita hidup, dah mati besok tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Ramai orang yang dah mati besok, dalam Al-Quran cerita menyesal, minta pada Allah nak balik ke dunia walaupun sekejap. Sebab apa? Nak beramal. Masa hidup tak nak beramal, dah mati baru nak beramal. Inilah kurangan manusia. Biasanya bila benda tu, sesuatu yang dia hilang, masa itulah baru dia menyesal, kan? Jadi oleh kerana itulah, proses untuk kita memperelokkan sembahyang kita ni mesti berlaku ketika hidup, sebagai satu persiapan untuk mati. Jadi bagaimana nak tahsin solat ni, yang ni yang penting. Kalau yang disebut dalam apa hadis ni, dan Nabi kata apa, fa in taqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabb azza wa jalla unzuru hal li ibadi min tatawwu'in fa yukammala biha man taqasa min al-faridah summa yakunu sa'iru amali ala zalik. Apa dia? Jika solatnya tak diterima, sembahyang fardu dia sembahyang fardu dia fail lah, gagal lah, maka jika terkurang daripada solat fardu sesuatu, Allah akan berfirman, periksalah adakah hamba aku ni mempunyai solat-solat sunat untuk dicukupkan dengannya apa yang terkurang daripada solat fardu. Demikianlah keadaan amalan lain. Maknanya apa? Maknanya kalau kita sembahyang fardu ni tak sempurna lah, mungkin ada yang bacaan kita tak sempurna, khusyuk kita tak sempurna. Sebab kesempurnaan sembahyang ni dia bergantung kepada syarat-syarat sah dia, rukun-rukunnya, kemudian khusyuk, ikhlas, sampai tahap khusyuk dan ikhlas. Itu semua yang Allah Ta'ala ukur besok. Jangan kita sangka khusyuk kita tak diukur. Jangan kita sangka keikhlasan kita tak diukur. Diukur. Sebab tu kadang-kadang perkara ni lah yang banyak yang banyak kekurangan. Sembahyang kita tak khusyuk, sembahyang kita ni masih tak ikhlas lagi. Maka bila ada kekurangan begitu, maka Allah Ta'ala akan suruh cari ada tak sembahyang sunat. Nampak? Maknanya apa? Maknanya walaupun namanya sembahyang sunat, tapi kena usaha buat juga lah. Kena usaha dibuat juga sembahyang sunat ni. Jangan kita rasa selesa dapat sembahyang subuh, dapat sembahyang zuhur, dapat sembahyang asar. Baguslah dapat sembahyang 5 waktu ni, tapi kita dalam hati kita kena ada rasa cuak. Bahasa moden kan, kena ada cuak juga. Cuak apa? Takut sembahyang kita ni tak sempurna. Kita sembahyang hati ingat lain, kita sembahyang masih berkhayal macam-macam, hati kita tak khusyuk ingat Allah. Walaupun sembahyang ni memang tujuannya ingat Allah, tiba-tiba hati kita tak khusyuk ingat Allah, maka semua itu kita kena ada rasa cuak, takut Allah Ta'ala tak terima sembahyang kita. Maka oleh kerana itulah kita kena bersiap sedia. Ini namanya bersiap sedia. Bersiap sedia dengan solat-solat sunat. Maka dia termasuk dalam pengertian tahsinus solat, memperelokkan sembahyang. Tak sekadar kita melaksanakan sembahyang fardu, tapi kita get ready juga dengan sembahyang sunat kita. Itu termasuk memperelokkan sembahyang. Di samping memperelokkan sembahyang juga ialah kita memperelokkan ilmu kita. Ilmu tentang sembahyang ni kita kena perelokkan. Apa nama syarat-syarat sah contohnya. Syarat sah sembahyang ni kena belajar. Contohnya macam mana nak ambil wuduk yang betul, kena belajar. Apa air yang boleh digunakan untuk wuduk, kena belajar. Apa najis-najis yang tak boleh kena kain kita, tak boleh kena kaki kita masa sembahyang, kena belajar. Macam mana kita nak angkat hadas kecil, hadas besar, kena belajar. Macam mana kita nak mengesahkan sembahyang dengan belajar rukun-rukun sembahyang. Bacaan Fatihah kita macam mana, bacaan tahiyat kita macam mana, sebab dua-duanya rukun. Kalau tak betul, tak sah sembahyang kita. Maknanya
antara cara yang paling penting untuk kita nak tahsin solat kita ialah menyempurnakan ilmu kita tentang sembahyang ni. Ilmu tentang sembahyang ni mesti sentiasa update, update dan upgrade. Update dan upgrade. Makna kena belajar. Untuk memperelokkan sembahyang juga ialah kita kena berusaha untuk memelihara sembahyang dengan cara memelihara waktu sembahyang. Sembahyang yang paling baik, amalan yang paling baik ialah sembahyang di awal waktu contohnya. Boleh sah kalau kita sibuk sembahyang ada waktu-waktunya kan. Selagi kita sembahyang dalam waktu pun bagus juga. Tapi yang paling afdal ialah di awal waktu. Kita ni nak sembahyang nak persembahkan pada Allah untuk Allah Taala terima. Maka kita persembahkan yang terbaik. Itu dia. Banyak kan? Kita akan huraikan tentang bab tahsinus solah ni dengan panjang dan lebar insya-Allah pada kuliah-kuliah mendatang. Jadi hari ini kita baru menyebut 3 perkara persiapan untuk kematian, dan kita ada lagi banyak lagi. Slide hari ni ada berapa? 22 slide. Hari ni baru habis 10 muka slide, baru 10 slide. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu-minggu mendatang. Bulan Ramadan ada. Lagi syok kan? Perut kosong lagi khusyuk dengar kan? InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu akan datang. Mudah-mudahan lebih lebih memantapkan jiwa kita untuk bersedia untuk hari-hari kematian kita. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan. Lebih bagus di awal waktu untuk solat Isyak. Kemudian soalan kedua, seandainya orang tu solat di luar waktu solat atas misal tadi Abi kata untuk orang yang tertidur ataupun orang yang terbuka. Tapi kalau orang ni contohnya dia sakit perut, kemudian dia buang air waktu subuh sampai dah melepasi waktu subuh. Bila dalam toilet sampai boleh ke dia solat macam tu? Boleh ke dia solat? Okey. Adakah dia terima solat dia? Kemudian yang soalan ketiga, kalau misal kata dia lazim dia akan dan toilet training lah, maksudnya bukan toilet training lah, habit dia setiap pagi akan akan buang air ni, dan benda tu dah jadi amalan habit. Macam mana dia nak buat untuk inilah tiap hari boleh kata selalu sangat lah, maksudnya boleh selalu sangat dia terlepas subuh sebab masuk toilet. Macam mana tu? Boleh ke? Teruk betul. Buang air sampai habis subuh. Berapa jam dalam tandas tu, sampai kosong perut tu, dengan isi-isi perut, dengan perut keluar kan. Okey, soalan pertama tadi ialah soal solat Isyak kan. Solat Isyak ni oleh kerana dia panjang, dia punya masa tempoh daripada waktu Isyak sampai ke subuh. Maka kalaulah kita ada urusan, maka contohnya kuliah, contohnya urusan-urusan yang memang kita kena uruskan malam ni, maka sampai ke tengah malam tu masih dianggap waktu afdal. Tapi kalau lah tak ada apa-apa, sibuk tengok cerita Hindustan je kan, contohnya kan, tiba waktu Isyak masuk, maka paling afdal sembahyang awal waktu juga, tetap awal waktu lah, itu je. Dia yang tadi sampai ke pertengahan malam sebab waktu Isyak panjang, tak macam waktu subuh, waktu maghrib pendek-pendek kan. Jadi maknanya waktu Isyak ni
Kalau katakan kita di kuliah, kita ada seminar dan sebagainya, maknanya sampai ke pertengahan malam pun masih dianggap kira diizinkan, tak dianggap mentakhirkan ataupun sengaja melewatkan sembahyang. Tapi macam mana pun sembahyang terbaik ialah awal waktu dan berjemaah, itu yang terbaik. Satu. Yang kedua, apa tadi? Buang air sampai ni one time. Buang air sampai habis waktu subuh. Buang air sampai habis waktu subuh Apa dia solat selepas habis waktu subuh terima ke tak? Okey. Dia susah tak? Kerana penyakit ke kerana macam mana? Tak keluar najisnya. Sebelum Okey, katakanlah dia dah kebiasaan begitu. Contohnya tadi habit kan, dah jadi kebiasaan, maka dia kena ajarlah diri dia supaya bangun lebih awal lah. Betul ya? Kalau subuh sekarang pukul 6 suku kan, start 6 suku tu dia mula buang air besar sampai habis subuh kan, maka dia kena belajarlah bangun pukul 5 suku kan. Maknanya kalau 5 suku sejam pun baru masuk subuh. Kalau lah dia punya habit tu buang air 1 jam dia maknanya dia kena aturkan baliklah hidup dia supaya dia tak boleh mengalah dengan habit dia. Macam mana jadi habit? Biasanya jadi habit ni sebab kebiasaan sebelum tu kan. Maka dia kena biasakan jugalah untuk bangun lebih awal supaya menjelang waktu subuh dia dah selesai balik. Okay, katakanlah dia memang betul-betul katakan terlewat, contohnya bangun pukul 6.45 kan, buang air tak habis-habis, maknanya sampailah sampai habis pukul 7.30 kan. Maka bagi pandangan Nabi lah, kalaulah dia mampu, cubalah break sekejap. Takkan tak boleh tarik break kan, tarik break sekejap, cebok apa semua, lepas tu sembahyang sekejap kan. Walaupun sembahyang 2 rakaat je, bukan 20 rakaat kan, 2 rakaat je, lepas tu sambunglah balik. Benda boleh usaha lah. Kalau tak boleh juga, memang jenis penyakit, dan jumpa doktor lah. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat perut dan ni? Contoh gitu lah. Maknanya dia tak boleh ambil mudah kata. Dia boleh sembahyang ambil waktu sebagainya. Usahalah insya-Allah. Boleh? Saya kata lah, orang perempuan kan, orang perempuan ni ada datang bulan dia. Misal kata dia waktu isyak tu dia ada kerja lah, kemudian ada urusan anak-anak semua. Tiba-tiba dah pukul 10 tu dia nak sembahyang solat isyak, tiba datang bulan. Jadi dia dikira meninggalkan solat ke atau dia kodok, satu belum kodok? Dia dah sembahyang. Dia belum sembahyang isyak lagi, dia baru nak sembahyang isyak datang bulan. Kena kodok. Dia tak terhitung dosa meninggalkan solat. Lain? Orang lain? Orang lain tak pernah tanya balik. Dia tak pernah tanya, ni misteri tu. Okey, Haji Habib orang tanya. Siapa tanya dapat RM1. RM1 mana main? RM10 baru dah. Dia boleh reka apa-apa soalannya. Orang senyap ni misteri je. Misteri. Dia orang senyap misteri. Orang senyum apa? Bahagia. Okey, kalau tak ada apa-apa, serah balik pada pengurusi insya-Allah. Kodok lah. Kodok balik. Yang maghrib tapi isyak kita sembahyang isyak. Kodok. Bukan jamak tamam. Tak, dia kes dah sampai rumah isyak. Dah sampai rumah isyak. Jadi yang maghrib tadi dia sekarang macam mana? Dia jamak apa? Sepatutnya sebelum sampai rumah dia kena buat. Sebelum sampai rumah dia jamak takhir lah. Maghrib dan isyak, maghrib dan isyak, tiba-tiba dah tersampai rumah, maka yang maghrib tu qada lah.
Ha. Ada situasi, contoh kita ada baby kecil kan. Okey. Kita baru dia nak semayang, nak angkat takbir, itu baby tu menangis. Adakah kita perlu mencari masuk ke dalam keluar baby dulu ataupun kita mencari solat dulu? Tengoklah nangis kenapa. Kalau dia nangis tu kata saja tarik perhatian mak dia, dia semayang lah tu je lah. Tapi kalau katakan dia nangis tu pasal ada ular dia, kalau ular datang jangan baby nangis, mak nangis ni. Tu ada, tengok dia punya degree tu lah. Kadang nangis biasa tu biar kita lah. Contoh dia menangis yang agak kuat, macam kita dah macam maksudnya kita dah solat pun kita dah macam gigit ni. Sebab kita solat ni kita tak nampak dia. Kita tak boleh batalkan semayang kan? Membatalkan ibadat yang sedang kita buat tak boleh. Kecuali dah tu lah kalau ada berbahaya, sesuatu yang mudarat, baby tu nak jatuh ke lubang, nak jatuh ke apa, itu lain lah. Tapi kalau maknanya ibadat ni sebab dia tak boleh, kita dah, kalau kita angkat takbir tiba kita batalkan semayang, macam setengah orang was-was kan, Allahu Akbar, batal kita Allah. Kecuali dia angkat takbir, dia kata rasa was-was, maka dia niat keluar, itu tak apa. Ini jenis Allahu Akbar baru dibatalkan, itu berdosa sebenarnya. Membatalkan ibadat dengan sengaja ni berdosa sebenarnya. Okey, lain. Dah mula banyak soalan, soalan pasal janji RM10 je. Tak ada boleh, mungkin sudah balik-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah, rahmatilah kami dengan sebab Quran. Waj'alhu lana, dan jadikanlah Quran bagi kami imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, sebagai imam, sebagai nur, sebagai cahaya dan sebagai petunjuk serta rahmat-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, petunjuklah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan rezekikanlah pada kami agar kami dapat mengikut kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan kau tunjukkanlah pada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan kau rezekikanlah pada kami agar kami menjauhi kebatilan. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, kau terangkanlah hati-hati kami binuri hidayatik, dengan cahaya petunjuk-Mu, kama nawatal arda, sebagaimana Engkau telah terangkan bumi ini binuri syamsik wa qamarik, dengan matahari dan bulan-Mu ya Allah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Kau tambahkanlah pada kami ilmu dan rezekikanlah pada kami kefahaman. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Ya Allah, kau tolonglah Islam dan umat Islam di mana pun mereka berada. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin. Kau tolonglah saudara-saudara kami mujahidin wal mustada'afin, dan golongan yang tertindas di Palestin. Allahumma ansurhum. Kau tolonglah mereka ala Yahud terhadap Yahudi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.